Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramai di kalangan kita yang terkena gangguan sihir dan macam-macam usaha yang telah kita lakukan, tapi sehingga hari ini belum berhasil. Kadang-kadang kita rasa putus asa kerana segala usaha kita gagal. Oleh kerana itu, mulai hari ini, marilah sama-sama kita cuba kembali kepada Allah SWT. Mohon kepada Allah melalui sembahyang sunat utaqah, mohon pembebasan dari gangguan sihir. Sembahyang sunat utaqah ini hanya disunahkan dalam bulan Syawal saja. Kita masih ada masa selama lebih kurang 10 hari, jika boleh lakukan hampir setiap malam. Saya cadangkan supaya dilakukan sebelum subuh. Sembahyang sunat utaqah mengambil masa hampir 1 jam untuk menyelesaikan sembahyang ini. Sembahyang ini dilakukan sebanyak 8 rakaat dan saya cadangkan supaya dilakukan dengan 4 salam. Setiap rakaat kita baca surah Al-Fatihah dan diikuti dengan bacaan surah Al-Ikhlas sebanyak 15 kali. Selesai sembahyang kita bertasbih dan bersolawat sebanyak 70 kali. Kemudian kita ikuti dengan doa memohon supaya Allah bebaskan kita dari gangguan sihir. Pada asalnya Allah tak nak kita bergantung secara keterlaluan kepada sesama manusia. Apabila kita berhadapan dengan masalah, kita bertumpuan pertama mengharapkan pertolongan dari sesama manusia. Allah nak didik kita supaya kembali dan memohon pertolongan secara langsung pada Allah SWT. Ingatlah bahawa kebaikan perawat menggunakan bantuan khodam dan rawatan sihir. Oleh kerana kita masih ada berbaki lebih kurang 10 hari dalam bulan Syawal, saya harap kepada mereka yang sedang mengalami masalah sihir, masalah gangguan sihir, amalkan sembahyang sunat ini. Kita sekadar mempunyai masa lebih kurang 10 hari saja lagi untuk melakukannya sebagai satu usaha untuk membebaskan diri kita dari gangguan sihir melalui sembahyang sunat utaqah. Jika kita tak lakukan sekarang, maka kita perlu tunggu bulan Syawal tahun depan untuk melakukannya. Mereka yang sedang mengalami gangguan sihir, saya nasihatkan supaya mengamalkan sembahyang sunat ini. Bagi saya, tak ada salahnya untuk kita mencuba kerana ia tidak melibatkan apa-apa kos rawatan. Ingatlah perawat juga memohon kepada Allah SWT untuk menyembuhkan penyakit kita. Maka apa salahnya untuk kita mohon sendiri kepada Allah SWT untuk rawat gangguan sihir yang sedang kita alami. Sekianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis Fatwa Kesatuan Ulama Islam Sedunia telah mengeluarkan fatwa bahawa umat Islam yang ada kemampuan wajib berjihad dengan senjata bagi membebaskan Palestin. Berhubung isu ini, bagaimana sikap kita? Kita mungkin setuju dengan fatwa tersebut, tapi kita tak buat apa-apa. Seluruh dunia membiarkan Gaza dimusnahkan oleh Israel. Sudah lebih 50,000 rakyat Gaza meninggal akibat tindakan ganas Israel. Seluruh Gaza hancur umpama padang jarak, padang terkukuh. Malah negara umat Islam sendiri sekadar mengkritik tindakan Israel tanpa ada tindakan yang berkesan untuk selamatkan penduduk Gaza. Bayangkan apa yang akan terjadi dengan Gaza bila Amerika masuk campur bantu Israel untuk menyerang dan menghancurkan Gaza. Kita semua pada umumnya memang dayus dan penakut. Kita semua sanggup membiarkan penduduk Gaza dizolimi sebegitu rupa. Tak sanggup terlibat bantu Gaza secara langsung kerana kita takut dan tak ada cita-cita untuk mati syahid. Padahal Gaza merupakan pusat anak muda kita untuk dapatkan mati syahid, tapi hakikatnya kita memang penakut. Kepada kita-kita yang dayus dan penakut, secadang supaya kita lakukan sembahyang sunat utaqah
atau sembahyang pembebasan, kita mohon supaya Allah bebaskan Palestin seluruhnya dari penjajahan Israel. Tak ada tempat lagi untuk kita mengadu selain Allah SWT. Apa yang akan kita lakukan umpama setitis air dari mulut seekor burung yang cuba memadamkan api yang membakar Nabi Allah Ibrahim AS? Jika seluruh burung berkumpul untuk memadamkan api, insya-Allah api yang membakar Nabi Allah Ibrahim akan padam. Demikian juga dengan usaha kita, jika seluruh umat Islam melakukan sembahyang sunat pembebasan Palestin, insya-Allah Allah akan makbulkan doa kita semua dan Palestin akan dibebaskan. Sembahyang sunat utaqah